Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah yang saya muliakan dan rakan-rakan sastra dan rakan-rakan pencinta sastra sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan wacana kritikan sastra 2026 yang pada masa kini bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan akademik, tetapi untuk mengajak hadirin semua kembali menelusuri sebuah dunia yang mungkin semakin jauh daripada kehidupan kita. Dunia yang disebutkan ialah dunia kenangan zaman kanak-kanak, dunia yang jernih, dunia yang dirakam dengan penuh halus dalam cerpen kenangan yang jernih karya Ihsan Mat Said dan disertakan dengan kritikan sanjungan terhadap cerpen tersebut. Jadi ini adalah buku kumpulan cerpen Ihsan Mat Said yang di dalamnya ada sebuah cerpen yang bertajuk Kenangan yang Jernih. Jadi di sinilah saya mengambil cerpen Kenangan yang Jernih itu. Baik, kritikan sanjungan yang saya bawakan pada hari ini bukanlah satu pujian yang kosong. Sebaliknya, ia merupakan satu penghargaan terhadap keupayaan pengarang merakam jiwa masyarakat melalui peristiwa yang tampak sederhana. Beliau tidak sekadar bercerita tentang kanak-kanak yang bermain di bawah kolong rumah, tetapi sebenarnya sedang merakam kejernihan hati manusia yang semakin terhakis oleh arus kemodenan. Justru, marilah kita sama-sama menyelami mengapakah cerpen yang ringkas ini wajar disanjung sebagai sebuah permata sastra bangsa. Hadirin sekalian, sebelum kita pergi kepada kritikan cerpen ini, mari mengetahui serba sedikit cerita kenangan yang jernih ini. Baik, bayangkan anda berdiri di jendela sebuah rumah kampung. Hujan baru sahaja reda, udara terasa segar. Di bawah kolong rumah Pak Liman kelihatan sekumpulan kanak-kanak riuh bermain sambil berbunyi cikak-cikak. Istilah cikak-cikak ini bukanlah nama khusus untuk permainan, tetapi hanyalah gambaran bunyi yang riuh, gelak tawa dan celoteh spontan kanak-kanak ketika bermain. Melihat situasi itu, watak saya mula diheret kembali kepada zaman kecilnya. Dia teringat rakan-rakannya iaitu Dolah, Kalsum dan Zaliah. Mereka bermain masak-masak dan pengantin-pengantin. Namun permainan yang tampak polos itu muncul konflik yang sangat manusiawi, iaitu perasaan cemburu. Watak saya tidak rela melihat Zariah berkahwin dengan Dolah dalam permainan tersebut. Didorong dengan rasa marah dan kecewa, dia memusnahkan pelamin kayu serta hidangan permainan mereka. Pergaduhan fizikal pula berlaku. Namun keindahan cerpen ini terletak pada penamatnya. Dolah datang kembali dengan wajah yang manis untuk berdamai. Dan di penghujung cerita, pembaca dikejutkan dengan kenyataan bahawa watak saya kini sudah dewasa dan bakal melangkah ke alam perkahwinan yang sebenar. Alihan daripada dunia permainan kepada dunia realiti ini digambarkan dengan penuh kesantunan dan kehalusan adab. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kritikan sanjungan terhadap cerpen ini. Kritikan sanjungan yang pertama ialah terhadap estetika budaya material. Baiklah, pada tangan saya ada satu gambar yang menunjukkan yang dalam cerpen ini dipanggil sampah alam, yang dijadikan alat permainan ataupun hidangan semasa mereka bermain. Contohnya, ini adalah kulit timun, kulit oren, kulit bawang dan lain-lain lah. Jadi bahan-bahan ini mereka jadikan
satu alat permainan mereka pada zaman kecil untuk merealisasikan impian mereka. Baiklah. Pengarang wajar disanjung kerana berjaya menampilkan keindahan melalui unsur-unsur yang kelihatan biasa dan tidak bernilai. Dalam cerpen ini, peralatan permainan kanak-kanak hanyalah terdiri daripada bahan semula jadi, seperti ranting kayu, padi, kulit pisang, tunggul dan tempurung. Baik, pada pandangan masyarakat moden, bahan-bahan ini mungkin dianggap sebagai sampah alam ataupun benda terbuang. Namun melalui imajinasi kanak-kanak, unsur tersebut berubah menjadi sesuatu yang bermakna seperti pelamin, hidangan ataupun peralatan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahawa keindahan tidak semestinya bergantung pada kemewahan material. Sebaliknya, terletak pada kreativiti dan cara manusia mentafsir alam sekelilingnya. Pengarang secara halus menyanjung masyarakat tradisional yang hidup dekat dengan alam dan mampu memanfaatkan sumber semula jadi secara kreatif. Selain itu, gambaran ini turut menonjolkan nilai kesederhanaan dan kebergantungan kepada alam sebagai asas pembentukan jati diri. Kanak-kanak yang membesar dalam suasana sebegini belajar untuk menghargai apa yang ada, bersikap imaginatif serta tidak terlalu bergantung kepada kemewahan. Secara tidak langsung, pengarang mengkritik gaya hidup moden yang terlalu materialistik. Beliau mengingatkan pembaca bahawa kekuatan peribadi dan identiti budaya sebenarnya boleh dibentuk melalui pengalaman sederhana yang dekat dengan alam. Oleh itu, estetika budaya material dalam cerpen ini bukan sahaja memperlihatkan keindahan visual permainan kanak-kanak, tetapi juga melambangkan nilai budaya, kreativiti dan pembinaan jati diri masyarakat Melayu. Baik, seterusnya kita akan teruskan kritikan sanjungan terhadap cerpen ini, iaitu sanjungan terhadap kehalusan budi. Sebelum saya teruskan, di sini ada satu gambaran yang menunjukkan dua orang bersalaman, ataupun dalam cerpen ini dipanggil satu simbol kemaafan ataupun pendamaian, iaitu Dolah dan watak saya. Selepas mereka bergaduh, Dolah berjumpa dengan watak saya untuk saling berdamai tanpa menyimpan rasa kebencian mereka terhadap satu sama lain. Baik, hadirin yang dihormati sekalian, walaupun cerpen ini memaparkan adegan pergaduhan antara kanak-kanak, namun keseluruhan suasana cerita ini tetap terasa jernih kerana pengarang menonjolkan nilai kehalusan budi melalui watak Dolah. Selepas berlaku pertelingkahan dan pergelutan fizikal, Dolah tidak memilih untuk membalas dendam atau memanjangkan pemusuhan. Sebaliknya, dia kembali dengan wajah yang manis dan kesediaan untuk berdamai antara satu sama lain. Tindakan ini melambangkan sifat pemaaf dan jiwa yang besar, iaitu nilai yang sangat dihargai dalam masyarakat Melayu tradisional. Pengarang secara halus menyanjung sikap berlapang dada dan mengutamakan keharmonian dalam hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahawa walaupun konflik merupakan sesuatu yang lumrah dalam kehidupan manusia, namun matlamat sebenar ialah mencapai perdamaian dan mengekalkan hubungan yang baik antara satu sama lain. Selain itu, gambaran ini turut menekankan bahawa kehalusan budi bukan diukur melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Dolah membuktikan kematangan emosinya walaupun masih kanak-kanak, sekaligus mencerminkan pembentukan nilai murni sejak usia yang muda.
Sikap ini juga memberi kesan kepada watak saya yang akhirnya menyedari kesilapannya dan belajar tentang pentingnya mengawal emosi. Apa yang dapat simpulkan ialah hati yang jernih merupakan hati yang tidak menyimpan kebencian berpanjangan. Individu yang memiliki kehalusan budi mampu memaafkan, bertolak ansur dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Oleh itu, melalui watak dolak, pengarang berjaya mengangkat nilai kemanusiaan yang universal serta memperlihatkan bahawa keharmonian sosial bermula daripada kesucian hati setiap individu. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kritikan sanjungan yang ketiga, iaitu sanjungan terhadap peralihan zaman dan adab. Baik, pada saya ada satu gambar yang menunjukkan salah satu aktiviti yang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut dalam cerpen ini, iaitu mereka bermain pengantin-pengantin. Permainan ini bukan sekadar aktiviti untuk berhibur, tetapi merupakan bentuk simulasi kehidupan yang akan mereka lalui pada usia dewasa mereka. Hadirin yang dihormati, pengarang juga wajar disanjung kerana berjaya menghubungkan dunia kanak-kanak dengan realiti kehidupan dewasa melalui simbol permainan pengantin-pengantin. Permainan tersebut sebenarnya bukan sekadar aktiviti yang untuk berhibur, tetapi merupakan satu bentuk simulasi kehidupan yang memperkenalkan kanak-kanak kepada peranan sosial, tanggungjawab dan adab dalam institusi kekeluargaan. Melalui permainan ini, kanak-kanak secara tidak langsung belajar tentang konsep hubungan, kerjasama serta pembahagian peranan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini menunjukkan bahawa proses pembelajaran nilai budaya dan sosial bermula sejak usia yang muda, walaupun dalam bentuk yang sederhana dan tidak formal. Bahagian yang paling menyentuh dalam cerpen ini ialah apabila watak saya menyatakan bahawa dia akan bermain-main secara benar tidak lama lagi, iaitu bakal melangkah ke alam perkahwinan yang sebenar. Peralihan daripada dunia imajinasi kepada dunia realiti ini digambarkan dengan penuh kehalusan dan kesantunan. Pengarang seolah-olah ingin menegaskan bahawa pengalaman masa kecil memainkan peranan penting dalam membentuk kematangan seseorang apabila dewasa nanti. Selain itu, pengarang turut menonjolkan budaya malu sebagai satu nilai bukan material yang tinggi dalam masyarakat Melayu. Watak saya tidak secara terbuka mendedahkan tentang pasangannya, sekaligus memperlihatkan sifat sopan, tertib dan menjaga maruah diri. Nilai ini menggambarkan bahawa perkahwinan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi merupakan satu peralihan tanggungjawab yang suci dan bermakna. Oleh itu, melalui gambaran peralihan zaman ini, pengarang berjaya menyanjung kepentingan adab, kesantunan dan kematangan emosi sebagai asas pembentukan peribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, hadirin sekalian, kesimpulannya, cerpen kenangan yang jernih ini bukan sekadar nostalgia untuk kita tersenyum mengenang masa lalu. Ia ialah cermin jati diri bangsa. Melalui karya ini, kita diingatkan bahawa kekayaan sebenar bukan pada kemewahan material, tetapi pada kesucian hati, kehalusan budi dan keteguhan adab. Untuk melangkah maju, kita tidak boleh melupakan kejernihan akar budaya kita. Semoga warisan sastra seperti ini terus hidup dalam jiwa generasi akan datang. Sekian,
Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.